Hari ni kita nak buat almond cornflake. Yang ni memang sedap, memang rangup. Dia punya manis pun okey. Bahan-bahan dia kita perlukan vanila yang ni lah. Ni vanila yang premium lah, bau memang wangi. Lepas tu kita pakai susu pekat, butter daripada Farm Fresh. Ambil yang salted ya, jangan ambil unsalted pula. Lepas tu slice almond. Yang ni boleh pilih lah almond nak macam mana kan. Kalau nak kata almond yang chunky pun boleh, yang potong macam ni boleh, tapi yang slice tu lagi baik lah. Lepas tu kita dapatkan juga cornflake. Cornflake ni pun pilih yang dia punya rangup, baru sedap. Lepas tu Farm Fresh punya butter tadi tu kita pun potong lah. Yang ni cara potong dia punya sukatan dia ikut berapa banyak cornflake nak buat. Contoh macam ni, kalau macam pakai lebih sikit daripada separuh ni, bolehlah untuk 500 gram cornflake. Tapi kalau macam nak buat sekilo tu, pakai je satu butter ni. Lepas tu butter ni kita akan cairkan dia dengan api yang sangat perlahan. Sebab apa? Sebab kita tak nak dia bertukar jadi minyak cepat sangat. Okay, so dah cair macam ni, tutup api. Okay, bila dah tutup api, tetap agak gaul-gaul sikit. Gaul-gaul macam ni. Lepas tu masukkan setengah tin susu pekat. Masuk ni setengah tin. Lepas tu kacau juga. Kacau bagi sebati. Tapi ni api dah tutup tau. Dia punya butter cair tu just panas-panas je. Lepas tu masukkan esen vanila tadi. Kemudian kita pun gaul-gaulkan rata dan masukkan cornflake. Yang ni masukkan cornflake ni kena gaul sehinggalah dia punya butter kat bawah tu semua kering. Selagi tak kering, selagi itulah masukkan cornflake. Okay, so yang ni kena sadu belik-belik lah. Lepas tu masukkan almond juga, almond slice tadi kita tu. So kita gaul-gaulkan. Lepas tu tengok macam basah lagi kat bawah kan. Lepas tu kita masukkan lagi cornflake sehinggalah dia betul-betul kering. So bila kita angkat macam ni, tengok kat bawah dah kering dah. So bila dah kering ni dah cukup lah. So masukkan sikit-sikit, pandai-pandai lah. Yang tu nak kena kata apa, masukkan sikit, gaulkan. Tapi pastikan dia rata semualah. Jangan ada yang kering. Make sure semua sekali dia basah dengan kuah butter tadi. So bila dah elok macam ni, so kita boleh angkat lah. Dan biarkan dia sejuk sikit, barulah kita start masukkan ke dalam acuan biskut raya. So kita pun buka-buka lah, siap-siap acuan biskut raya ni. Sebab nak isi kan bagi cepat sikit. Susunlah banyak-banyak macam ni. Lepas tu bolehlah kita ambil dan sudu-sudukan dan masukkan ke dalam bekas acuan biskut raya tu. Macam ni lah cara dia. Masukkan macam tu. Kalau tak sabar, carilah teknik lain yang cepat sikit. Tapi macam ni lah cara dia. Dah siap isi macam ni, maksudnya dah boleh lah kita nak isi semua sekali ni. Habiskanlah yang dalam kuali ni. Okay, so kalau kuali dah habis, semua dah masuk dalam acuan elok dah semua. Dah siap semua. Dapat dalam 2 tray jugalah. Lepas tu bolehlah kita bakar dia. So bakarlah dalam api dia 160 selama 4 minit. Tapi kena tengok-tengok selalulah. Dah siap bakar, dia akan jadi macam ni lah. Dia akan jadi keperang-perangan macam ni. So bila dia panas-panas tu memang tak boleh makan lagi lah. Sebab apa? Sebabnya dia tak set lagi. Tengok tu, kalau kita buka ni, dia memang akan tidak memegang antara satu sama lain. Dia akan hancur-hancur macam ni. Sebab apa? Sebab dia panas lagi. So nanti biarkan dia sejuk. Bila dia sejuk, barulah dia akan melekat. Dah jadi sebiji biskut raya lah. Caranya memang sangat mudah lah kita buat. Cumanya nak terangkan kat sini, kalau guna butter Farm Fresh tu memang betul sedap. Memang betul, memang dia lain daripada lain. Dia punya aroma dia punya rasa lemak dia tu, dia punya rasa butter Farm Fresh ni memang sedap. Compare dengan butter lain.